Name? Annie from Germany. And yeah, I think it's very nice that all the people gather and eat together. My name is Paul. I feel a sense of community here. Greetings to the world. Assalamualaikum. Setiap kali bulan Ramadan tiba, ada satu pemandangan yang sering buat orang tempatan tak perasan, tapi pelancong asing pula terhenti lama. Bazar Ramadan. Bagi kita, ia rutin tahunan. Tempat beli juadah berbuka, tempat singgah sekejap lepas kerja. Tapi bagi pelancong asing, Bazar Ramadan di Malaysia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Lebih menarik, ramai antara mereka tidak berpuasa, tetapi tetap sanggup datang, berjalan lama, dan menikmati suasana itu sepenuhnya. Persoalannya, kenapa? Apa yang buat Bazar Ramadan di Malaysia begitu istimewa di mata orang luar? Jawapannya bukan sekadar makanan. Bazar Ramadan adalah gambaran hidup sebuah budaya. Pelancong melihat bagaimana satu komuniti berkumpul dengan tujuan yang sama. Mereka melihat kesabaran, keteraturan, dan rasa hormat yang jarang mereka temui di tempat lain. Bagi pelancong asing, Bazar Ramadan bukan pasar biasa. Ia penuh warna, aroma dan kehidupan. Mereka kagum melihat pelbagai jenis makanan tradisional yang hanya muncul setahun sekali. Dari kuih-muih berwarna-warni, minuman unik, hingga lauk pauk yang dimasak segar di depan mata. Semua ini memberi pengalaman sensori yang kuat, walaupun mereka tidak tahu nama setiap hidangan. Day 2 of Ramadan as a solo Muslim traveler. Today I'm checking out the famous Ramadan bazaars of Malaysia. I've been hearing so much about these bazaars and let me tell you, they are next level. From 4 p.m. to 7:30 p.m, streets all over KL turn into a food paradise. Hundreds of stalls, thousands of people, and the most incredible food I've ever seen at a Ramadan market. I got to the TTDI bazaar at 5 p.m. and I'm not gonna lie, it was the hardest 2 hours of fasting in my life. Everything just looked and smelled so good. But once I got closer to Maghrib time, I found a nearby street to break my fast and I was so excited to finally eat my food I've been holding for the last 2 hours. I can't tell if that's like the best drink I've ever had or it's just because I've been fasting all day. But Ramadan isn't just about the food. One of my goals this year is to pray in a different mosque every single night. Most people don't know this, but Kuala Lumpur has the second tallest building in the world, and they just built a brand new mosque at the bottom of it, and it is so beautiful. Tarawih here was one of the best I've ever experienced. The atmosphere, the recitation, the peaceful feeling, it was something else. It's only been 2 days, but I have a feeling this Ramadan as a traveler will be the best Ramadan I've ever had. Can't wait to show you how day 3 is going to be tomorrow. I'm gonna ask a few people what is the must try from Ramadan Bazaar, and I'm gonna buy it and eat it later tonight. Makanan perlu coba dari Ramadan Bazaar. Murtabak. I think murtabak, 100% murtabak. Yep. I think satay. Satay, Yeah, good shout. satay is always a good Good one. shout, Yeah. good shout. Murtabak and satay. 3 daging, 3 ayam. This thing what we call is the tepung pelita. Oh. This is a must try. So here he says rasa sebulan rindu setahun. So only 1 year Oh, really? you can taste this tepung pelita paya jaras. It's coconut on top and pandan inside. Air tebu. Air tebu is sugar cane water. You can try the onde kuih. I think you should try one drink. Come here, follow me. Okay. This one is the fruit, watermelon and longan. Oh, okay. So which one better? Watermelon. Kena cuba ayam golek. And then mesti kena cuba tepung pelita. Sebab yang tu memang masa Ramadan boleh dapat. Lepas tu boleh makan apa lagi? Ayam pecik. Ayam pecik. Ah, Ayam ini. ya, sedap sangat. Oh. So ni masa bulan Ramadan yang boleh dapat. Nampak sedap gila. And these are all the things I got through the recommendations. Satu lagi perkara yang membuatkan pelancong asing begitu tertarik dengan bazar Ramadan ialah rasa kebersamaan yang jarang mereka lihat di tempat lain. Di banyak negara, pasar atau festival sering berkisar tentang jual beli semata-mata. Tetapi di Bazar Ramadan, pelancong dapat melihat satu suasana yang lebih mendalam. Mereka melihat orang datang bukan sekadar untuk membeli makanan, tetapi untuk berkongsi masa. Ada keluarga berjalan bersama, ada rakan-rakan ketawa sambil memilih juadah.
dan ada juga individu yang membeli makanan untuk orang lain. Semua ini memberi gambaran bahawa bazar Ramadan bukan hanya pasar, tetapi ruang sosial yang hidup. Pelancong juga kagum melihat bagaimana bulan puasa tidak menjadikan suasana tegang atau muram. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan kesabaran dan kesopanan. Walaupun lapar dan dahaga, orang ramai tetap beratur dengan tenang. Nada suara kekal lembut, gerak-geri lebih berhati-hati. Bagi pelancong yang datang dari budaya yang lebih tergesa-gesa, suasana ini memberi kejutan yang menyenangkan. Mereka mula memahami bahawa Ramadan bukan tentang menahan diri semata-mata, tetapi tentang melatih jiwa. Tidak kurang juga pelancong yang berkata, bazar Ramadan membuatkan mereka melihat Islam dan budaya tempatan dari sudut yang lebih manusiawi, bukan melalui ceramah atau penerangan panjang, tetapi melalui pengalaman, melalui senyuman penjual, melalui layanan mesra walaupun mereka berbeza agama dan budaya. Inilah yang membuatkan pengalaman itu melekat lama di hati mereka, walaupun kunjungan ke bazar itu hanya berlaku sekali atau 2 kali sepanjang lawatan. I'm here today at a food bazaar on night 1 of Ramadan. As you can see, it is extremely busy. Let's show you all around. Hello. Hello. Just check this out. This angle here is crazy. You can see how many tents there are, how many stations there are to buy food, to buy drink. There's music playing, there's people playing. They haven't eaten, they haven't drunk anything, and they're all in such a good mood. The Malaysian people, the Malaysian culture, I have so much respect for. This country is amazing. The thing that actually comes out during Raya is a thing called lemang. So lemang is actually something, it's super nice. It's this sticky rice cooked in a bamboo stick. Hello, boleh pesan lemang? Boleh? Satu piece? 1. 15 ringgit, huh? Okay, terima kasih. Look, so they cook it in here. Can you cut it for us? Boleh? Terima kasih. They cut it and they cut it open for you. People usually eat it with rendang or some kind of curry. They dip it in. Dia favorite. Lemang favorite. Boleh pesan gulai nangka? Boleh. Kami akan makan dengan lemang. It's smoky, but you get the sweetness from the coconut coming through. Oh wow. It's been 3 years since we eaten this. Tiga tahun yang lalu. Why was my favorite now? It's really nice. Even on its own, it's really nice. Let me tell you, one of the best things about Raya is lemang. Namun yang paling menyentuh hati pelancong bukan makanan, tetapi suasananya. Mereka melihat orang ramai beratur dengan sabar walaupun lapar. Mereka melihat penjual melayan pembeli dengan senyuman. Mereka melihat satu bentuk disiplin dan keharmonian yang berlaku secara semula jadi. Tiada paksaan, tiada kekecohan. Semuanya bergerak dengan tenang. Pelancong juga merasakan keterbukaan budaya di Malaysia. Walaupun mereka bukan Muslim dan tidak berpuasa, mereka tetap dialu-alukan. Mereka boleh bertanya, mencuba dan belajar tanpa rasa janggal. Bazar Ramadan menjadi ruang budaya yang inklusif, bukan eksklusif. Di situlah mereka mula memahami bahawa Ramadan di Malaysia bukan sekadar ibadah, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sebab itulah ramai pelancong mengaku pengalaman ke bazar Ramadan adalah antara kenangan paling kuat sepanjang lawatan mereka ke Malaysia. Ia bukan tentang kenyang, tetapi tentang rasa dihormati dan diterima. Jadi persoalannya, jika sesuatu yang kita anggap biasa mampu memberi kesan mendalam kepada orang luar, apa lagi keindahan budaya kita yang masih belum kita sedari? Terima kasih kerana menonton. Annie from Germany. And yeah, I think it's very nice that all the people gather and eat together. My name is Paul. I feel a sense of community here. Greetings to the world. Assalamu alaikum. I think
Greeting to all. This is a special occasion for Iftar at Masjid Putra in Putrajaya, Malaysia. And this special occasion is inviting our non-Muslim guests or friends to at least share or experience Iftar, which is breaking of our fast at the end of the day, and also to be exposed of what happens exactly. This is an honor to welcome you both, Hustan and Jamaima. Welcome. And Ramadan Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim.